Orang laki-laki bila belum kahwin kena jaga orang tua dia di rumah. Bila sudah kahwin, dia wajib kena jaga juga orang tuanya di rumah. Anak perempuan belum kahwin wajib jaga ibu bapa dia yang perlu penjagaan. Tapi bila sudah kahwin wajib ikut suami dia. Situ beza. Jadi anak perempuan dia nak balik jaga mak dia yang ada masalah di kampung, perlukan izin suami. Kalau suami tidak izin, tidak boleh balik jaga. Untuk bertemu, boleh balik. Untuk tinggal rumah, perlu izin suami. Cuma kena ingat pula, walaupun suami ada hak melarang isteri dia balik duduk kampung nak tengok mak, ingat suatu hadis, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu kaum laki-laki ialah suami yang paling baik dengan isteri. Jadi kalau isteri kita minta izin nak balik seminggu 2 hari jaga mak, berilah izin. Kamu menjadi suami yang baik. Ada suami dia keras kau. Tak benar lah anak isteri dia balik. Betul tak? Cuma nak ingat, anak laki-laki jangan lupa tanggungjawab. Walaupun sudah ada anak bini, duduk Kuala Lumpur dah, makmu sakit di Kubang Lembek ataupun perlu penjagaan, wajib mu jaga juga anak laki-laki.